Apa kamu buat tu tonggeng-tonggeng tu, Bu? Ah. Macam tuan. Ini boleh jual ke, Bu? Ya. Itu Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Dia ingat gambar telanjang. Bukan ya? Yang gambar telanjang pun tak ada, Bu? Oh, ni cantik, Bu. Ini berapa raga ni? Tak tahu, mahal man. Ejah, minta ejah dengan dia. Lagi pun nak, itu kan itu pun nak kira. Tu kuali, Bu? Ya, banyak. Tak? Semua ada tu. Ada tengok barang dia man, kami suka nanti. Itu elok tu. Kita main bedel man, main bedel di Jahannam lah. Banyak duit habis lah. Banyak dia. Tu tapi apa? Ini. Ini macam boleh guna. Ni bagi ni mi kari ke mi rebus ke tak? Pandang dalam tu cantik ya, Bu. Macam dia mana? Oi, halo. Aku pun dia. Barang mainan budak-budak tak ada ke? Oh, kipas angin banyak weh. Kipas kilang ni elok, Bu? Ada elok, ada elok. Oh, ya. Gergaji pun ada. Pemotong pelio abu pun tak load ni. Banyak barang ni boleh dibeli ni. Ha? RM45 Bu ni. Apa dia? Katil orang sakit. Aku tak nak sakit lagi, Bu. Di katil sakit murah kan. Berapa rakam? Kalau nak beli dekat pharmacy RM3,000, sini baru RM4,500. Oh, ya ke? Oh, bagus. Ini pun sama je kan ni? Pharmacy mah RM3,000 kan. Ya kan? Oh. Patung-patung ni boleh beli, Bu. Itu kamu dah jual satu dah kan? Tapi itu nak kena cuci dah dulu ya? Apa kursi rotan ni berapa duit, Bu? Ini kena check lah, tak elok. Tak elok. Kita nak patah. Terjulur je patung ni. Kesian dia. Ini patung ni mesti cinggir ni. Kesian dia. Ya tak? Di kedai RM300 kan. Ya kan? Besar tak? So, RM300. Tapi kalau nak jual susah. Yalah. Nak mawar lagi pun banyak ruang nak kena pakai ni. Dengan mulutnya. Lain macam je lubang ni. Lain macam kembung ni. Berdik jantan ke betina buang ni takut tak tahu. Yalah. Aku tak nak sakit lagi.
Pedagang kawan yang nak beli barang tu boleh datang sini. Poyo nasi pun ada. Ini banyak poyo nasi. RM2-3 je satu. Timbang. Bagus juga timbang ni. Apa nak timbang aku tak tahu. Nak belanja makan kan? Boleh. Aku pula susah kamu kan. Kamu nak kepala kambing pun boleh. Adik nak beli mainan ya? Mainan cari tak dapat. Itu patung ada adik, itu patung. Patung ada banyak. Patung, beli patung ya. Apa frame tu apa satu bung? Frame gambar. Baik dah. Tak mahal ya? Boleh aku tangkap satu tak? Boleh. Tak lagi lah. RM1 tu. Ya. Buat. Itu apa tu? Boleh pakai kan tu? Itu tak ada masalah. IT semua ada kan? IT apa? Ya kan? Ya si Tuan ni jual juga ke bu? Manager. Naja? Okey ha? Mana sana man? Kamu mesti tangkap ikan. Mana? Bila masa pula aku tangkap ikan bu? Ini Oksigen. Aku tangkap burung. banyak lah. Ni tong racun ni elok lagi ni. 16 liter je. Tiga getah ni boleh juga ni. Lori ni jual ke bung? Pakai tu. Oh ya. Ni penyangkut baju ni. Baju boleh, seluar boleh. Seluar kecil pun boleh ni. Cantik kursi ni. Almari pun ada. Ini mana yang apa ni baru dapat baby ni kan? Umur 5 bulan 6 bulan ni boleh dia duduk dalam kereta, duduk atas sini. Sweet cherry nama dia. Cantik tu. Ada 2. Ya ni okey. Ni dah koyak rabak siapa pula yang dak ni. Apa tu? Kawan payah jual. Kamu cari lah selesai. Ya kan? Ni cantik lah ni. Dia simpan mana? Dia simpan. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Dua-dua lah. Mana boleh. Ini sana kira berapa? Mana ada RM2 ini barang. Bukan semua sekali. Jangan tambah itu. Ini tak ada baik lah. Okey. Cuma tambah orang mau tanya kita. Hai. Kau beli barang apa?
Boleh jual kan? Untuk apa tu? Beret. Oh, boleh lama. Ha. Oh, pandai cari barang tu. Ha, mestilah. Kami aku kan. Ini berapa ini? Hah? Ini bukan plastik. Aduh. Kamu nampak bertokong kan? Buanglah tokong tu. Aku nak frame je. Dia mau ini, dia berapa ni? Dia kawan mau ini berapa? Ini tak boleh buka ni. Tak boleh ya? Tak boleh. Abu, jom kita pergi makan, Abu. Dia ni. Mencari barang lagi ya? Jom kita pergi makan. Barang apa yang kamu ambil tu? Adalah sikit kuali. Kuali ya? Dan balik rumah kan kena cuci tu kan? Cuci. Dia sakit kat tangan tu kan? Ya ya? Oh. Sampai berkilat nak buat ni macam ni ya. Kamu cuci dengan tangan kiri, tangan kanan. Dua tangan. Tangan kanan tu nak guna, Bu. Nak nyuci beris sabut tu. Betul tak? Makan apa? Makan. Aku tak makan tengah hari. Aku tengah diet. Kamu pun kena slow sikit lah makan buah kosong. Sebab badan kamu jadi naik tau. Aku kerja kuat. Kerja kuat? Kamu tidur kuat. Aku pergi ngajar dekat sekolah. Hari-hari pagi-pagi pukul 7 dah bangun dah. Kalau kerja kuat macam ni kan. Dia kalau apa buat ni? Terima kamu apa tu? Abang ni? Bunyi. Malam sekarang. Malam karang. Biar tunggu malam baru beli ya, Bu. Malam keluar lah, Man. Alah, kamu kuat makan lah, Bu. Buat aku hari tu dah naik belon dah. Dah susun juga dah. Kamu nak macam dah cukup bulan lah. Lepas ada program. Program Pergi lambak ke tak ada? Pergi lambat pun jadilah tak? Hari tu kamu main kat sana okey ke? Main orang kahwin. Okey. Boleh lah. Seronok kan. Ada gaji sikit. Okey lah tak? Happy lah. Happy tengok orang kahwin. Janji nak sonok tak? Ya betul. Alah. Dia orang panggil aku. Kata apa main lah. Nak main orang kahwin man. Alah dulu-dulu pun kita biasa main orang kahwin. Dia lusa ke tak? Oh dulu. Lus terus. Habis kita bila nak praktis pun? Dia panggil lantaro lah. Lantaro pun saya buat sekarang. Kalau ada lantaro, kita boleh lah buat sesuatu yang orang kata yang yang jarang-jarang kita buat. Ada amnai. Ada. Ya. Plucking. Mana lagu-lagu slow kosong tu ada plucking. Bawa 5 hari lah. Aku pun dah tak larat nak solo ni man. Yalah. Kalau boleh main tamrin je. Telur kambing boleh? Kebetulan Abu. Aku ada 2 biji telur kambing. Kau pilih aja. Tapi Bu tunggu lan free nanti. Kita betul lah. Lan telur apa yang betul ya. Kalau kita keluar nanti, mau kita kasih all out. Tak ada lah kopi tu je. Betul je. Aku naik Saoko, minta maaf ya. Naik Saoko je. Bila tak pokok ni, dia jadi idea kurang. Betul tak? Makan dulu. Macam Abu, dia kalau tak makan idea tak ada. Malam sekarang ni nak buat kerja lagi, nak nyentak. Daripada pagi belum makan mana ni? Belum makan lagi ya? Kamu tak apalah. Dia nak nyentak belum sabut malam ni. Belum sabut okey Bu Dia ada bersabut okey lah. Nak nyentak kuali. Tajam ke bersabutnya Bu? Bersabut dia. Tajam sangat lah. Tajam kan? Luka-luka kan. Oh iya ke? Kerja ni dah lama man. Dah lama buat. Dah lama dah. Saya main dekat sikit. Tak dengar. Kerja ni dah 20 tahun lebih buat man. Kamu pun tahu. Betul. Aku mana duduk diam. Betul. Kita di Malaysia ni main muzik. Kan? Orang kata
ibaratnya kan kalau jadi adalah gaji je lah. Kita boleh lah, tapi setakat tu je lah. Setakat tu sampai satu masa. Sebab tu aku bila aku dah balik Ipoh, masa kan duduk orang pun balik Ipoh. Aku mega. Jadi kan ada kerja, ada benda boleh buat. Takkan aku nak tidur baring dia. Tapi aku tengok kamu model keluar banyak tau. Memanglah. Beli barang pun 7,800. Memanglah, bukan orang ingat benda. Kadang-kadang orang ingat macam kita dapat free betul-betul. Betul? Boleh? Yalah. Kamu tengok sendiri dah. 7,800 beli model, beli barang apa semua kan. Berapa lama dia boleh cover balik tu? Kadang-kadang kalau ada rezeki kadang sekali mega dah. Sekali meniaga, kamu boleh kan? Kamu boleh. Tapi kalau tak boleh, kadang-kadang kalau tak boleh, tunggulah minggu lain. Tak payah beli, tak payah nak beli banyak. Tak beli barang dah. Tak payah beli sikit dah. Tapi kalau 800 Abu, kalau tambah lagi 800, boleh kahwin seorang lagi Abu. Tak? Dapat lagi satu burus sabut. Itu cerita dia. Kalau kita negara kecil kan. Tak? Kamu tahu kita negara kecil. Orang Melayu kita boleh dikira ada berapa banyak ada. Sebagai ada. Bukan semua kaum suka lagu Melayu. Betul? Dia orang suka lagu mereka. Jadi kan, orang kata apa, mana popular tu, jadilah. Jadi seketika je. Yalah memang. Kalau aku duk tunggu benda tu, tak boleh. nasi tak jumpa. Betul. Baik aku buat kerja. Tapi kalau dah susah sangat, kamu tak ada nasi nak jumpa pun. Kan? Kalau ibarat je. Kamu datang ke rumah aku. Kan? Tak ada masalah. Aku setakat nasi apa benda sangat pun. Kan, ibaratnya lah. Kita kena kerja, Mak. Kena kerja. Aku kerja ni kan, kira dia satu benda yang orang kata benda yang sihat lah. Memang. Memang orang kata aku lekeh lah apa lah. Mana boleh. Kamu tengok tempat macam mana ni. Betul. Nak pakai lawa-lawa macam tu. Dengan habuk. Betul. Dengan berminyak. Dengan macam-macam benda dah. Tapi dia letak kat kaunter tu, orang tua buat apa? Itu okey dah. Letaklah anak dara yang lawa-lawa. Semangatlah sikit aku nak datang. Kan? Adalah benda yang boleh ditengok. Kadang-kadang kan, ada dia komen-komen. Dia tak faham kerja macam mana tu. Kerja ni kerja berat. Betul tak? Macam mana tempat dia berabuk, dengan kotor, dengan macam-macam dah. Kalau kita pakai lawa-lawa, tak guna. Kecuali lah aku duduk dalam pejabat. Jadi kerja pejabat ke, ya memanglah kena pakai lawa-lawa. Ini tempat berpeluh apa semua. Dah tu bawa balik rumah pula, nak buat kerja lagi. Nak cuci pula ya. Ada satu mulut ni. Mulut? Ada satu mulut ni, satu orang ni. Dia kata apa? Dia kalau tengok aku, dia mesti kata aku apa? Meraih simpati. Kau kenal orang ni. Aku kenal? Dia cakap aku kalau tengok aku lelaki-lelaki meraih simpati. Tak, memang ini kerja macam ni lah. Betul. Kerja kamu tengok, macam mana keadaan dia? Selesa dah. Kamu dah dengan... Tak pakai nak, takkan beria nak bergaya. Ya, dah. Niaga pun dalam kata orang ni. Kadang yang cakap tu, aku pun kenal orang ni. Dia cakap meraih simpati. Dia tak apalah, boleh tidur sampai pukul 12 tengah hari, orang kaya. Yalah. Meraih simpati katanya. Kita bekerja mencari rezeki, betul tak? Beli barang, jual barang, betul tak? Takkanlah kita nak menyemat bedang. Kalau kita nak pergi jumpa janda lain. Betul tak? Bolehlah kita bergaya sikit pun. Betul, aku pun. Janda tengok kita pun terayuk. Betul tak? Tapi dalam memandangkan tempat tu kan, patutnya tokeh tu, letaklah orang yang elok sikit. Letak orang muda tak percaya, Man. Betul? Letak orang muda, dia sapu duit. Oh ya lah. Anak dia ke? Dia tak orang lain. Ya ke? Oh sekarang ni tokeh dia yang tunggu kat kaunter tu. Ada dulu, ada tempat depan ni lah tu. Ada ke tu? Ada. Orang tak pergi? Bagi tadi pergi. Tapi tempat ni lagi brutal. Betul? Lagi lekeh. Barang banyak? Barang dia semua jenis besi-besi semua. Pasika semua. Tapi lagi pegang dia tangan baju mesti. Tempat yang kamu kata tu? Depan ni lah. Situ ramai tak benda tu? Ada dia. Tak ada. Aku tak ada yang itu, yang hilang semangat pun. Tapi ya, aku tengok sekarang ni, tempat tu, dulu ramai orang lah, sekarang kurang lah pun. Mana pergi dia orang semua tu?
Mahal. Mah, rebut-rebut dia orang masa turunkan barang kat lori tu dah. Niaga ni bukan senang ni, Mar. Risiko tinggi. Kadang-kadang aku niaga. Ya. Beli 20. Kadang kesian dengan orang tu kan. Jual 15. Kalau kamu rugi RM5. Kadang-kadang kesian juga. Aku tengok niaga tengok orang juga. Kadang kita kesian dengan keadaan dia dah tua. Pula. Dia aku niaga macam tu ban. Aku kan niaga ni tengok orang kalau budak-budak mainan tu kau bagi free dia. Sedekah lah. Yalah. Tak? Bagi tu lah. Sedekah dia. Kadang-kadang mak dia beli, anak dia kadang tak. Itu kita bagi lah. Yalah. Kalau mainan berapa sen je kan. Ya. Tapi mainan kurang lah tu. Ada masa-masa dia. Yang banyak patung macam tadi tu. Banyak. Ya. Banyak. Tapi banyak juga orang komen-komen pelik-pelik bu Tapi banyak yang suka lah. Orang kan suka kita bekerja daripada kita merapu. Betul. Macam kamu tak? Ada kerja. Walaupun dia ada kerja kamu, aku tahu kerja kamu. Baik pagi dah bagi sekolah. Ngajar. Nak ngajar aku kena pergi ngajar. Yalah cikgu. Cikgu kena ngajar. Macam aku. Tak? Pukul 7 dah bangkit. Pergi mana? Cari barang rata-rata bukan sini dia mah. Rata-rata Ipoh ni. Hari tu kamu pergi mana? Botol ya? Botol beli barang botol lah di Batu Gajah lah. Jumpa anak kamu tadi lah. Tak ada diam aku cari barang kita dah. Dari orang kata kan. Bukan kita kerja tu kita tengoklah kita survey tengok barang macam mana okey sesuai ke tak ke. Kalau okey kita beli lah. Yalah. Tapi kalau sampai 700-800 itu mahal bu. Nak cover balik tu kalau dapat dalam contohnya beli hari ni, hari Ahad ni jual boleh cover okey. Nak tunggu 2-3 minggu leceh tu. Tak ada kadang-kadang sekali niaga tu dah dapat, tapi barang tu yang lebih-lebih tu banyak lagi. Untung dia ya. Macam aku jumpa anak kamu tu hari 1,000 aku beli. 1,000 ya? 1,000 bajet dia. 1,000 ngam-ngam 1,000 tapi barang tu aku buat spare. Bukan nak habiskan semua kan. Dia kena bijak lah. Kita dengan niaga dapat semua kita keluarkan. Kita keluar sikit, barang sana sikit, mata-mata campur sikit. Barang lain tu untuk kita emergency. Sekira tak ada barang dah ke apa ke atau perayaan kadang tutup, barang dah ada. Dia kena bijak dia dan kita dapat barang semua kita jual kan. Minggu depan dah tak ada barang. Macam ini kereta kamu tu muat ke sumbat sini ke barang tu? Dah. Kereta kamu? Muat. Kadang pakai kereta rumah aku kadang. Tapi jarang lah kadang muat. Aku punya... Kenapa kamu tak beli van satu? Van lagi senang. Tak lah, besar sangat. Besar sangat? Nak parking susah. Aku bukan niaga orang kata nak boleh buat kerja dah lah. Boleh orang kata boleh niaga sikit, untung sikit dah. Tak? Bukan nak bayar, orang kata bayar hutang-hutang, tak ada hutang mana tu. Yalah memang. Yang berhutang ni masalah ni lah. Sewa rumah pun tak mahal. Apa nak pening ni lah. Kita sewa rumah setakat yang mampu. Tak mampu tu kan nak sewa lah. Mana ada hutang aku, tak ada hutang. Terbelenggu kalau hidup dengan hutang ni. Betul. Mampu nak bayar. Kita dah tua-tua ni mana nak cari. Nak sewa rumah. Tak lagu. 500-600 semua tu lah. Melupa orang nak mencari. Aku dah awal fikir lah aku duduk rumah tu. Jadi okey lah, dah boleh duduk. Yalah. Ibarat sarang tempat rehat je lah. Tempat rehat, tempat nak mandi, nak berehat, tengok TV, tempat nak itu. Kan? Itu penting bu. Tapi tempat yang itu tu kena ada aircon bu. Kalau panas musim sekarang ni kamu tahu lah. Berayun rasanya tu. Boleh berpeluh, berwujud tu. Sebenarnya tak mudah je. Sebenarnya tak mudah nak cari duit. Betul. Asal rajin je. Asal rajin dan jangan malu. Malu apa lah. Jangan malu. Dan kita buat kerja macam aku. Okey, bila aku buat kerja ni aku tak bergaya. Kali-kali dah. Iyalah. Tak. Sebab apa? Tempat yang kita pergi tu bukan tempat yang orang kata apa ni nyaman. Minyak dengan habuk dengan macam-macam benda ada tak? Ada macam-macam dah pasir apa dah. Jadi yang bila lepas itu kita macam ni lah. Niaga pun tak boleh tengah panas macam ni.
Takkan nak pakai lawa-lawa meniaga. Dah lah berpeluh-peluh lah. Tapi kalau show, takkan aku dah macam tu. Yalah bergaya sikit. Kena sikit. Yalah. Tapi itulah kalau dah tempat nama je, tempat kerja, betul tak? Pakailah penyambatan tengok keadaan tempat tu lah. Kalau kerja pejabat tak apa. Bolehlah pakai long sleeve kan? Bergaya sikit. Betul. Tapi dulu lagi teruk kedai tu ya. Oh, teruk. Sekarang ni lagi kemau. Main sikit. Tapi dulu lagi banyak barang. Dulu banyak. Dengan pita air kat luar apa semua je. Ya. Aku macam-macam aku buat man. Macam besi buruk aku timbang. Besi buruk Besi buruk. Duit man benda tu kadang. Kadang-kadang tak kira plastik ke apa. Kita sediakan satu tempat di rumah kita tu, tempat untuk barang-barang yang tu je. Ini bukan cerita teruk. Orang kata teruk nyabu lah ni sampai besi buruk tak. Benda ni duit. Ya. Benda ni duit. Kalau katalah aku kan, kalau kena gaya dia kau pandai pilih besi, pilih barang-barang yang kita kadang-kadang ada kawan-kawan aku ni nak pindah pergi. Free dia bagi. Bayang koi semua koi. Kan? Macam aircon kompresor tu, aircon saja pun dia 1.3 tengok saiz. Ya ke? Ada 1.3, ada 1.7. 170? Itu depan tu aircon macam aircon kompresor tu. Kompresor tu ya? Aku biasa dulu ada orang kampung kat rumah aku kat Batu Gajah tu. Dia panggil abu tu turun aircon dah rosak dah bertahun dah turun man seksa. Tapi lepas lah dia saja dah dekat 200. Banyak. Besar airconnya? Aircon tengoklah saiz dia. 1.5 ke? Tak, 1 power je. 1 power ya? 1.3. Belum masuk barang lain lagi. Dia punya tembaga apa semua. Lepas tu macam macam coil. Coil mahal. Coil bateri tengoklah bateri. Kadang-kadang ada juga. Kalau kata apa ada bateri kereta ni aku ambil. Kadang-kadang dia jual aku kata berapa jual juga. Kata ambil RM20. Aku ambil lah. Dapat bateri. Harga dia kadang-kadang kalau tengok saiz. Ada 50, ada 70. Ya ke? Dia berkuah kecil lah. Saiz dia. Kalau yang Habis apa yang nak dijual tu? kita simpan lah. Bukan Buat apa? jual macam tu je lah. Ada lah tempat dia. Ada tempat dia. Jual bateri je? Tak, tempat dia sama. Tapi kita kena tahu tempat nak jual tu. Jangan kita pergi tempat-tempat yang kecil-kecil ni dengan rugi. Ya ke? Sini ada ya? Ada, banyak tempat ada. Beli bateri je ya? Bukan, tak, dia sekali lah besi buruk lah, paper lah, buku lah, plastik lah, besi semualah. Tapi dia beli mahal lah. Aluminium semua. Aluminium pun ada, dia mahal ni. Aluminium, stainless steel. Besi ni ada grade dia. Ada besi nombor 1, besi nombor 2. Besi nombor 1 ni memang mahal. Besi tungkat tu lah. Besi tungkat tu. Sudah. Benda sebab kadang-kadang orang kadang ni jiran ada kipas rosak, kita ambil lah. Koi tu kita nak koi tu. Koi tu berapa duit? Koi tu boleh lah. Kalau 10 biji ada lah. RM780. Aku hari tu taiban kat depan rumah je. Kau tak telefon aku, dah aku bagi RM2. Gampang. Daripada kampung lah. Dia dapat 80 aku RM2 je. Aduh. Tak susah man. Sebenarnya man. Tak cari duit tak susah. Jangan malu dah man. Betul. Jangan kita fikir aku artis malu dah dosa. Kalau kita buat gitu tak makan kita. Aku mana ada kira aku kamu bukan dengan aku daripada kecil lagi aku miaga betul tak? Yalah. Macam-macam miaga aku buat. Betul. Sekolah bukan tinggi sangat. Betul. Betul. Asyik kena rotan je. Betul. Ini niaga tu nak selamat. Kalau kita malu, betul. Tak ada apa-apa. Aku tak ada prinsip malu. Aku tahu kalau kita malu siapa nak bagi kita makan? Sampai bila kita nak meraih simpati pada orang? Itu je betul. Kalau kita bekerja, tak ada man. Ini manusia yang komen tu dia kata meraih simpati. Dia kata aku, dia telefon aku, kamu ni meraih simpati dia. Dia meraih simpati dia apa dia sebenarnya tak faham. Aku tak harap aku buat kerja ni ikhlas. Yalah. Tengah panas macam ni semua aku buat kerja. Mana aku pernah bagi tahu orang aku buat kerja apa. Yalah. Tak? Kamu pun tahu tak? Tapi kita kalau nak buat sesuatu tak payah nak fikir apa orang kata. Tak? Jangan mencuri dia. Betul. Jangan mencuri dia. Betul. Tak, sebab keluarga aku ajar macam tu. Kamu nak buat kerja apa lah, jangan mencuri dia. Tapi kalau yang itu tak apa. Kan tak? Yang itu tak apa. Itu pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Okay.
Yang itu pun dalam hidup kita ni, yang itu pun penting juga Abu tau. Kalau tak ada bentuk benda tu kan, kita jadi kunci tu. Betul. Kalau benda tu tak lepas. Kan, macam kita cakap, kalau tak lepas tu benda tu, bila kita tak lepas kan, lega lain macam Abu. Hilang mata hitam hilang, dengan yang putih je. Yalah, macam kamu ni kerja. Tengok. Kamu ni kerja, kalau ikut nampak memang macam orang tu tak bagus dah. Tapi sebenarnya kerja kamu tu kerja sendiri je dah. Kerja sendiri. Macam kamu dulu aku tak tahu. Aku ingat kamu jual burung tu, orang sebelih burung. Burung tu apa-apanya. Bila kita jual, Cina ni beli, dia lepas dia balik. Mana burung tu selamat dia balik. Tak apalah. Sebab kita jangan takut kita burung tu. Tahulah dia macam orang kata menyeksa lah. Satu burung yang pikat yang tukang tangkap ni, aku jual seekor 2,000. Ya ke? Oh, mabuk. bagi sikit. Belum dapat lagi. Hari tu punya dapat dah habis. Kamu lambat Abu. Boleh. Hari tu kan kita bercakap. Itu mana dia sebenarnya itulah kadang-kadang kan, itulah kalau kita nak jadi, kita nak maintain lah keadaan hidup kita ni, maintain kan, show juga. Betul. Kalau ada lah. Kalau ada, kalau tak ada kita buat kerja lah. Betul. Buat kerja kan, buat kerja macam biasa macam ni kan. Kadang bukan orang benci, orang suka. Orang kata kadang-kadang kan dia jiran kat rumah sampai tegur, sampai cakap, kamu ni apa rajin betul juga. Pagi-pagi dah buat kerja lah, sampai malam balik lah. Saya cakap dia apa aku nak buat lagi. Belum lagi rajin pergi ke Keleni ke? Biasalah pergi Keleni, nak happy je lah. Kalau ada peluang benda tu ada kat situ, boleh dia kerja kan. Sebenarnya Man, macam peluang ada, macam peluang. Betul. Dia jangan malu je. Tak boleh malu. Buat kerja tak boleh malu. Itu aku cakap kamu. Kadang-kadang kan orang pindah-pindah ni, kadang-kadang Abu aku nak pindah lagi banyak bambu. Aku pergi memang seksa kerja dah, turun bangunan tinggi-tinggi tu, pikul barang-barang tu. Tapi kita dapat macam puyuk buruk lah, kipas rosak lah apa. Itu sekali lalu dia dapat 3 bata dah gaji tu. Okey lah. Boleh pergi timbang lah. Habis larat kamu naik tangga, turun tangga, kaki sakit? Kadang-kadang kalau barang rosak tengoklah, kita seret dia. Kalau barang elok tu tak ada lah. Kadang nasib kalau barang elok kita boleh pakai. Betul. Hari tu aku jual aircon belakang tu, bukanlah rosak, tak sejuk. Kompresor. Dengan sketir sekali semua tu. RM80 habis. Kena tipu lah. Ya ke? Satu horsepower. Biasa tu berapa pun? Kalau itu dia dapat 1.4 atau 1.5. Aku jual kat kamu apa? Kalau kamu nak aku bagi 80. Boleh macam dia bagi. Gampang 50 je. 80 lah macam dia bagi. Aku untung siapa yang aku buat kerja, minyak aku kena kira juga. Bagilah 100 ya. Kamu ada lagi berapa? 560. Boleh. Ya tak? Alah, kena senang kamu ada, dia aku bawa pergi sana. Kau dapat tu 1 lebih. Ya. Dekat tempat pecah barang ni tu. Tapi kat situ Jual seketir tu ke? jual tu dengan dia dalam sekali. Memanglah. Dalam sekali. Luar dalam kau bagi? Kalau luar dalam mungkin lebih sikit dah. Luar dalam. Kira Kalau macam saiz besar lagi mahal. 1.8. kata yang 2.5 tahun tu depan. Belum ada problem lagi. Ini bilik. Bilik tu dah lama rekod tu. Itu yang turunkan rekod tu. Aku tengok dah usik kat Macam tepi tu. kamu repair kereta kan. Tukar clutch plate, apa-apa. Clutch plate tu berat, dia besi baik tu. Oh ya ke? Simpan lah. Kamu simpan katalah, kita tu saya ingat duit. Kita simpan dalam store kita kan. Simpan dalam 3-4 bulan man. Lepas lah rotate insurance man. Ya. Aku dulu macam tu lah. Aku target dalam 5 bulan ni aku simpan barang rosak, macam kipas rosak, simpan. Kita asing kan. Dia asing ke barang dia, ada plastik besi tapi coil tu. 5 bulan man rotate insurance aku lepas man. Ada lebih lagi. Okey lah ya. Macam tu cara dia. Aku banyak tu aku tinggal kalau motor tinggal kena motor, kalau kereta tinggal kena kereta. Ambil class plate tu berat tu. Ya. Dia tu RM5-6 tu berat dia tu. Ya. Kalau Sekilo. tak ada, berat dia tu dah tak campur.
Kalau kamu kata macam kamu orang macam botol minyak hitam tu, semua aku tak buang. Botol Simpan. minyak hitam. Tu simpan lah. Kata 5-6 bulan dah banyak lah. Tinggal rumah kau punya adik pun dia bayang. Duit semua tu. Jangan malu je. Ada orang malu. Malu tak ada. Malu kamu je. Barang plastik. Sebab tu India jutawan pasal tu lah. Kau jadi jutawan pasal tu lah. Kita baru nak mula. Tapi aku tak adalah jadi macam mereka. Aku buat kerja orang kata sendiri punya barang yang mana rosak-rosak. Itulah. Tapi ya Bu, kalau barang plastik ni memang buat duit kan. Barang plastik yang kita guna tu Bu, yang untuk tutup topi keledar kita tu kan. Yang itu laku kalau simpan Bu. Itu kira plastik dia kata. Plastik juga. Aku nak tahu je tu. Kalau boleh aku nak simpan. Itu geli kan. Apa tak? Geli, aku geli. Cuci lah dulu kan. Tengok ada putih-putih lekik kat situ kan. Kacau pun. Betul juga barang plastik juga tu boleh jual. Itu orang kata jangan mencuri je. Jangan buat kerja tak elok. Betul. Betul tak? Betul. Yang tak elok. Sebab tu aku orang-orang buat kerja-kerja yang angkut sampah ke mana aku ada kutuk-kutuk. Sebenarnya kita tak tahu ke kadang-kadang mereka lagi senang pada kita ke mana kita tahu. Dia orang bandaraya tu cuma nak simpan barang ya. Untung dia orang Bu ya. Untung. Betul. Mereka lagi senang dapat. Macam kadang-kadang Cina-Cina kaya-kaya ni, dapur dia rosak sikit dah dikereban ya. Dia kan benda tu yang dia separate lah. Ada celestine, ada temaga. Dia pun kalau rajin berduit. Ya, nanti aku simpan lah. Jangan buang. Aku barang bersih banyak tu. Jangan buang. Janganlah hantar tempat dekat Jelapang tu. Hantar sini. Kat mana? Tempat kamu datang dia dekat situ dia, dekat recycle tu. Dekat situ juga. Oh iya ke? Bersih plastik-plastik ni? Aku bawa bani, aku dah bawa itu. Musyik aku dah bawa. Aku? Kamu tak pernah dekat situ dah. Ketika model cakap. Tapi biar banyak. Kau dapat kata 200-300, jangan dapat RM20. Baru penat lah. Betul. Nama kau pakai bola kereta lagi lah. Ya. Dia juga tu. Kereta aku tu mahal. Nampak tu macam-macam benda dia bawa. Almari. Lemari ke bawa? Benar bawa almari. Muat tu mana nampak tu. Macam mana kamu buat almari? Kata kamu pendek? Baring kan tu. Baring dia. Muat. Terjulur lah keruang. Tak ada. Ya ke? Banyak jasa dah. Ya. Tapi berjasa kamu bawa itu tak ada ya Bu eh? Ada. Itu menghabiskan duit. Ada juga ya. Sokok lah. Boleh. Dia memang menghabiskan duit Bu, tapi kurangnya kita hilang stres Bu. Faham tak? Nak mindah daripada kena prostat ni sakit kan? Dia sini mah. Sini pun satu mah. Tempat cycle. Tapi dia kalau datang buku kan, buku lama-lama ni kan, buat duit man. Majalah-majalah semua. Buku. Majalah lama-lama. Kadang-kadang barang lama. Dia banyak barang lama. Tapi situ kadang-kadang ada kaki lain yang sampai dulu. Sampai dulu tak sempat kita. Benda yang aku suruh hang cari tu jumpa tak Bu? Pada kuali lah. Bukan kuali dah. Benda yang datang dari luar negara tu yang tu lah. Ada. Tak lagi. Ada. Kalau ada kamu simpan pun. Aku pun tak bukan apa. Nak gantung kat rumah. Orang. Ada lah benda nak ditengok. Kan? Nak dipakai. Boleh lah. Bagus juga yang tu kalau ada. Tempat itu ada tempat baru tu. Dia tak ada. Dia tempat scrap. Dia macam buku. Buku besi-besi, plastik. Tiap air. Bersikar banyak lah. Bersikar apa jual satu bersikar? Dia timbang lah. Dia timbang bersikar tu. Bila timbang dia nilai kalau kata sekilo kata sekilo RM3. Kalau katalah bersikar tu kata 20 kilo. Ada RM60. Kadang tak sampai macam tu lah aku dah. Tapi kita tengok basikal dia. Aku kalau basikal aku tengok chopper ada dua jenis. Satu tak besar belakang tu. Satu chopper lama tu. Biasa dapat tu man. Karat-karat macam tu baru orang ambil RM500 man. Kau rebut. Motor tak ada. Motor dah tadi kan motor dah. Tapi motor ni lecin. Masalah ni geran tak ada. Geran tak ada. Kalau kita jual barang besi buruk, apa dia? Motor tu bukan buruk jual dekat sini. Rugi buat apa? Rugi ya? Rugi dia jual buat apa? Motor tu dia sebiji.
Timbang apa mesin dapat. Betul juga ya. Tapi kau chopper dapat man. Chopper yang ada gear tu. Zika tu. Maksudnya itu kau dapat tu 700 dia punya kalau setakat jual biasa-biasa. Kalau jual tak atas harga ni 1000 lebih. Kalau nak Lego biasa-biasa 700 man. Ya kan. Orang cari tu man. Nak bagi anak dia pakai tu. Kan itu kita barang lama tu. Chopper tu. Jadi gear. Tapi yang pelik tu barang lama kita ni tak jalan-jalan buat bu. Tak siapa yang dak ke macam mana? Aku beli lah. Belum lagi ada tu. Tunggu masanya lah. Ada. Dah lama dah bu. Esok kalau ada, so tak apa dia kata dah. 60 tahun punya barang. Bayangkan lah sini rare ke. Ada duduk rumah sama dia. Mula si kerja dia. Betul lah. Betul je kata kamu tu. Betul. Kedai macam konten pun dah nak sampai ujung-ujung ni bu. Aku rasa dah dekat 1 jam dah kita sembang ni kan. Jadi apa kan? Apalah kamu nak cakap dengan kawan-kawan kita yang sedang menonton kita punya video ni? Itulah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua peminat-peminat apa ni tak kira lah siapa penonton di mana-mana saja. Tak kira Brunei, Sabah, Sarawak, di Malaysia ke, Semenanjung ni ke. Terima kasih banyak kerana support apa saya dan Man selama hari ni kan. Kita nak balas tak dapat balas lah. Tunggu aja kita sampai sana. Nak balas jasa-jasa depa tak balas, kita cuma ucap terima kasih banyak lah. Tak? Yalah. Itulah. Akhir kata dia tu lah. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Bye bye. Cantik.